tiba. Hi guys, welcome back to my vlog. So hari ni, malam ni After berbuka. ni sebenarnya video selepas berbuka yang dekat Bismillah tu. So sekarang kita orang dekat Roshamart. Kita nak beli something untuk masak esok. Ya. Adam lah. Aku nak beli something untuk masak esok. Okay, aku mencari seafood. And wow. Ini 20. Ada 20 ringgit. Yang ni 12. 12 tapi ni kecil-kecil. Ini ada Ni 5. 20 ada 5 ekor. Ni mata dia ke? Ha. Nyot. Ni apa? Sana. Kenapa ketam dia lain? Ni spot crab. Ah. Ni crab lain. So aku sekarang mencari soft crab. Kalau ada soft crab. Ni? Tak, ni baby crab. So sana, jom kita tengok sana. Udang. Ada tak soft crab? Ni lain. Oh? Ni dah lain. Oh ni crab. Ni Ni apa? Ni lobster. lobster bukan, udang galah Oh. Udang galah. Jom, Ini tengok. semua dah udang. Tengok sebelah sana kot. Wow. Besar tu. 200. Wow. Ni apa tu? Abalone. Abalone ni apa? Abalone dia macam spesies oyster juga. Oyster. Macam spesies dia lah. Ada soft crab. Ni. 3 18 ringgit. Kalau besar sikit 4. Ha? 4 ke 3 lah? 4 lah. Korang 1. 4 kan? Adam tengah pilih dia punya soft crab. Ni RM21. 21 ringgit ada 4. Dia ikut lah. Saya ikut. Ikut berat lah. Oh yeah. Oh yeah. Ni besar sikit. Dia RM19. Tapi Oh, yeah. ada 3 je. Ambil 4 lah. Nak ambil 4. Okey kot. RM21. Tengok sotong ni besar. Ui, besar gila. Besar gila ni yang Ni yang bukan? tentacles. Yang apa? Janggut. Oh, bukan kaki kaki dia. Oh. So aku ambil ni. How much? Ada 4, RM21. So saran satu lah. Salah satu. Dah pandai lah. Suka. Let's go. Oh, sotong janggut. Janggut. Sini. So jom dia. kita cari. Dia tak ada yang macam apa, dia dah ambil sikit-sikit tu. Tak ada. Kena tengok. Sebab Sebab yang ni sometimes yang paket-paket kan. Ha. Jom kita tengok yang sana. Yang sana ikan. Okay guys. So aku dah ambil satu apa ni nama dia? Oyster kan. Oyster. RM11.90. RM12 lah kan. So satu lagi aku ambil soft shell crab. Bernilai RM21.40. Sotong udang dah ada sikit kat rumah. So tinggal yang ni je kot. Macam dah tak ada apa-apa. Jom kita bayar. Let's go. Okay, aku lupa nak cari satu lagi benda, iaitu curry puff. Kalau ada. Mak aku suruh beli curry puff. Tapi tu lah kalau ada lah kat sini kan. Kalau puff ada apa? lah. Oh, Ada. ni. Tu Curry puff. curry puff. Ni kan. Curry puff tu ada, curry puff pusing pun ada. Curry puff pusing. Okey gak. Harga dia pun okey, murah. RM6. Boleh nak try ni atau ni. Ni atau ni. Ni sardin. Oh, sardin. Tapi ni curry puff sardin. Ramli. Boleh ambil ni satu, ni satu. Okey, boleh. Senang. Okey. Jom kita tengok. Daripada nak beli 2 barang kan, tiba-tiba ada banyak barang. Hello.
Okey, boleh. Dia kena bersabar. Tiba-tiba ada 4 barang kan. Okey. Finish Lepas and tu, pay. finish and pay. So aku dah beli dekat Rosyam ni. Tekan sikit. Ni kena 0.5. Okay. Okay, aku dah beli. So aku dah beli curry puff, dah beli something frozen seafood kan. Oyster pun aku dah beli. So aku rasa tengok, aku pun dah habis RM44, RM45 dah aku habis. So jom kita tengok masak ni jadi ke tak. Beli dah, masak tak tahu jadi ke tak kan. Let's go, jom esok.